Ini quad SP kami ya. Maxon quad SP kami 12 joule store power. Ini kita ada buat upgrade lah. Apa yang kita upgrade? Kita upgrade ini ini wire kita buat ini soket. Ini soket, so dia ada boleh pakai AC atau DC. Ini boleh pilihan pakai AC, pakai TNB punya adapter, atau pakai DC. DC ni pakai bateri lah. Okay. So sekarang kita nak test ini macam mana sambung ke AC. Bila dah sambung dia akan jadi ni macam sudah kemas. Kemudian sambung ni adapter. Kita sambung ke TNB punya current. Kita on. Sudah boleh menyala. Kemudian kita nak check dia punya voltage ya. Kita tekan on, tekan button on, tekan full power, kita check voltage. Voltage dia dapat high. High maksud dia lebih daripada 12 kW. Bila kita tekan low, ini ya, low, half power. So dia akan check berapa jadi. Dia akan jadi high juga. Apa sebab? Sebab kita belum sambung lagi ke pagar current, pergi ke pagar elektrik luar. So voltage dia masih high. Okey, sekarang ni kita tengok dia punya sparking Sparking ni, ini pagar elektrik energizer untuk kajar punya. Sparking dia macam mana? Sparking banyak kuat lah. Tapi saya tak boleh lihat dalam ini video. Saya cuba tutup lampu tengok. Bila saya tutup lampu, keadaan dia ni macam sparking banyak kuat. So ini amat sesuai untuk kajar. Kita ni sparking untuk test saja. Kalau lama-lama ini elektrik energizer akan haus juga. Kita test saja. Okey, untuk dia punya, tengok dia punya kuasa sparking. Jadi sekarang apabila kita tak ada pakai TNP, kita nak pakai bateri, kita boleh tukar dia punya adapter. Kita boleh tukar ini. Tukar ini ya. Ini macam mana tukar? Kita buka ini. Kita buka ni. Sudah buka ni, kita sambung dalam, masuk dalam. Ini sambungan sangat kemas sambungan sangat kemas. So ini boleh pakai bateri, ini boleh pakai elektrik. Ini jenis kita punya design baru lah untuk menjadikan ini quad SP sebagai AC/DC. Ini brand Maxon, buatan Malaysia. Sila support barangan buatan Malaysia lah. So kami akan sangat bangga sebab ini memang made in Malaysia. Kami rakyat Malaysia kena support barangan buatan Malaysia. Jadi ini kita boleh clip bateri lah. Apa-apa jenis bateri boleh, tapi kita recommend pakai bateri solar lah. Bateri solar 150 Ah. Kemudian dipadankan dengan solar 150 watt atau 200 watt supaya charge lebih cepat masuk bateri. Okey. Siapa yang peminat boleh PM kami. Ingat, support barangan buatan Malaysia. Bagus punya ini, barangan buatan Malaysia. Thank you.